Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Okey, hari ni kita ada sebiji Azhar. Hari ni dia datang, dia dah upgrade disc brake belakang. So dia nak upgrade lagi disc brake belakang. Sebab apa, jom kita tengok. So yang depan ni dia dah pakai yang Sete punya lah. Sete Budi, dia sama dengan Vios TRD ya. So yang belakang ni dia pakai yang jenis Toyota Vios punya. Tapi dia tak ada dust cover. Dia rotor kecil sikit, dalam 10.5 macam tu lah. So dia nak upgrade kepada 11 inci yang ada dust cover. So dalam kereta pun dia dah salin smart, memang smart, simple saja. Okey, color kita akan pakai color macam ni ya, silver ni. Dia nak macam grey sikit. Okey, jom kita kasih baraikan dia. Okey, so ni dia punya brake dia. Alright, dia tak ada dust cover, dia kecil sikit. Lepas tu rotor dia pun nipis. Okey, sekejap lagi kita akan baraikan sini. Kita akan buka dia punya kaliper, kabel parking brake. Alright, lepas tu dah settle. Jom baraikan dia. Okey, so kita dah buka dia punya disc asal dia. So ni disc asal dia yang dah buka. Okey, dia ada disc, bracket dengan kaliper sahaja. Okey, so kita pasang tapak dia dengan dia punya disc. Okey, dekat sini. Alright. Okey, kita tengok dia punya wire pun ada macam kesah putus. So kita balut semula lah, kemas-kemas. Okey, so kita dah masuk dia punya tapak dengan brake shoes. Lepas tu kita masuk dia punya disc rotor ni. Tapi sebelum kita masuk kaliper, kita adjust dulu dia punya parking brake dia. Alright, so parking brake dia pakai brake shoes lagi cengkam. Okey, sekarang kita dah siap complete pasang dia punya brake kaliper dengan hose semua baru backpack lama. Jadi kita akan buat bleeding dulu lah. Okey, so kita bleeding pakai minyak merah dot 3. Dalam medium bay dia dah lain color. Okey guys, so kita dah siap pasang disc belakang. Okey, jom kita layan dulu. Okay, so jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Kapli Channel. Kita jumpa lagi di next episode pula. Assalamualaikum. Bye bye.